Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UTM Sanyogan Mangsa. Salam kasih, salam sayang dari saya. Pertama kali saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak pengurusan Universiti Teknologi Malaysia, khususnya kepada Timbalan Naib Chancellor, Halawan Pelajar dan Alumni, dan juga kepada pengarah bahagian aktiviti dan pembangunan pelajar, kepada warga UTM. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana telah memberi kerjasama yang baik, yang telah memberi tunjuk ajar dengan baik dan telah bersama-sama berjuang dan berjihad untuk melaksanakan misi UTM kerana Tuhan untuk manusia. Selama lebih kurang 39 tahun, saya telah berada di Universiti Teknologi Malaysia ini. 5 tahun sebagai pelajar dan 34 tahun 6 bulan 12 hari saya telah mencurahkan bakti saya, mencurahkan kasih sayang saya dan mengabdikan diri saya, dan telah diamanahkan kepada saya untuk saya sempurnakan pembangunan mahasiswa di universiti ini. Saya juga bersyukur sepanjang perkhidmatan saya yang bermula daripada Naib Chancellor yang pertama, iaitu Tan Sri Ainuddin Wahid, dan juga telah bersama-sama dengan beribu-ribu mahasiswa yang telah membentuk diri saya seperti hari ini. Semoga apa yang dicurahkan, apa yang telah diajarkan, berdoa semoga mereka-mereka ini sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini juga saya belajar tentang perjuangan, amanah dan ketaatan. Dan di sini juga saya belajar bahawa setiap pekerjaan, walaupun kecil pada pandangan manusia, mempunyai nilai yang besar di sisi Allah, dulu, kini dan selamanya. Perkhidmatan saya kerana Allah dan manusia. Saya berjuang untuk mentambahkan mahasiswa, meningkatkan dan memperkasakan mahasiswa. Dan hari persalinan saya hari ini, rakan-rakan saya telah meninggalkan universiti ini, dan saya adalah rakan seperjuangan yang terakhir. Bersama-sama membangunkan mahasiswa, telah membentuk satu pewaris yang akan meneruskan perjuangan jihad kami ini. So Alhamdulillah, saya dapat rasa senang, tenang, bahagia di saat-saat akhir saya meninggalkan UTM ini telah diwarisi oleh pelajar-pelajar UTM. Yang sekarang ini saya dapat melihat mereka telah memegang tampuk kepimpinan pada peringkat pengurusan atasan ataupun pentadbiran seperti saya hadir di pejabat ini. Itu Profesor Madya Dr. Nur Hasrul Akmal yang merupakan seorang MPP bersama-sama dengan saya membangunkan mahasiswa, membangunkan teknologi semata-mata untuk memakmurkan manusia sejagat ini. Itu saja buat masa ini. Saya mengharapkan kepada semua rakan-rakan saya supaya memaafkan saya sekiranya saya ada silap dan salah. Yang buruk saya maafkan, yang baik saya doakan. Semoga apa yang saudara katakan itulah semangat saya untuk terus berjuang. Sesungguhnya kita dalam perjalanan yang sementara, yang pastinya perjuangan perlu diteruskan, bukan sahaja di universiti ini tapi di dalam kehidupan kita. Itulah yang saya perolehi apabila saya belajar di UTM ini. Bukan hidup di sini, tapi sebenarnya kita nak hidup di alam akhirat. Semoga kita sama-sama berjumpa di syurga nanti.